Okay, Assalamualaikum Abang Channel. Malam ni kita ada di Bandaraya Seremban. Ni antara spot baru untuk bersantai di malam minggu. Dia betul-betul di tengah Bandaraya Seremban. Ni yang dekat macam kolam lah. Satu tarikan baru untuk bawa family. Ni majlis perasmian pun baru buat je ni. Majlis perasmian pembukaan mancing. Jom kita tengok depan ni ada apa lagi. Ni ada orang duduk mancing. Tengok apa lagi ada di depan. Kena berjalan jauh sikit lah. Sebab dia parking kan. Dia ada jalan yang ditutup untuk buat benda ni lah. Depan tu macam ada jualan lah. Macam apa orang cakap, pasar malam. Bukan pasar malam lah, dia macam ada jualan lah, food truck. Ni jalan yang ditutup untuk event ni lah cakap. Kalau tak silap dia Sabtu Ahad dia ada buat. Benda ni pun benda baru ni. Kalau tak silap bulan 5 tu lagi benda ni bermula. Kalau lu tengok lampu menarik lah. Dekat pokok dia letak lampu, air pancut, siap ada lampu. Jom kita masuk tengok dalam. Ni jalan yang dah ditutup. Tapi putra tak banyak lah. Majoriti bawa family lah. Santai-santai malam minggu. Ni antara putra. Kursi healing ni tak pasti disediakan ke atau family bawa sendiri. Depan tu ada ni lah, ada sedikit permainan motor elektrik, kereta elektrik. Dia tutup sampai depan tu, dia tutup. Atas ni pun ada. Ni ni apa orang panggil ni? Ni. Ni. Ya. Apa dia? Boleh lah. Kita tengok dulu. Tunggulah, tengok ada kosong, boleh lah kita main. Tengok atas tu ada apa? Ni apa dipanggil ni? Aduh. Tak tahulah pula apa nama ni. Budak-budak masuk tu. Tak pelanggar. Atas ni dia buat macam dataran nilai. Ada jalan main belon. Keluarga duduk keliling. Kurang-kurang ada aktiviti sikit lah malam minggu.
dekat Bandaraya Seremban. Adik Afia nak naik ni basikal elektrik ni, kita tengok dulu harga dia berapa. Kejap lah kita tengok. Sekejap. Ni orang nak lalu ni. Break. Kau nak baring Sekejap. Mesin cepat. Kejap. Orang nak corner. Jom. Orang nak corner. Jom. Yang kita pergi tengok. Sanalah, depan tu banyak lagi. Tengok depan tu banyak lagi. Banyak lagi tempat. Kita jalan tu tengok. Accident. Sekejap. Kita jalan kat depan. Kita tengok lagi ada apa lagi kat depan. Sabarlah, kita tengok kat depan. Banyak lagi ni. Banyak lagi kita boleh tengok depan. Nanti kita pilih. Ya, sabar. Ada naik dengan abang? Naik dengan abang, kita jalan dulu depan. Sampai ujung tu ada lagi tu. Kita jalan dulu. Memang meriah. Meriah. Sekejap. Ada yang naik dengan abang, tengok abang dulu. Kita jalan dulu. Sabar, tunggu abang. Jom kita tengok. Kita tengok. Pada tepi. Okey, kaki naik atas. Dia dah try naik lah. Pulang kakak ya. Jangan pulang laju-laju lah, sikit-sikit je. Jadi ke depan, jadi ke belakang ya. Okey, pulang. Okey. Op. Jom. Bayar terus. Bayar terus. Laju sikit. Pula laju sikit. Jalan. Pergi. Tak, pergi je. Tak apa, abang ada. Jom, mama ada kat sini. Mama kat sebelah. Okey. Dah 5 minit, takut pula. Okey. Biar je lah. Dia main dulu. Kata apa? Bersimpan siu. Berselirat. Meriah. Memang meriah. Laju. Mana ada Afia ni? Lama betul ni. Bawa 20 je kot. Memang meriah. Penuh. Baru sampai. Siap mama jalan kaki. Aduh. Dah 2 orang dah. Dah bilang je. Adik kat tepi. Lalu tepi. Lalu tepi. Tekan je. Okey. Tekan tepi. Okey, pandai. Pergi je. Janji sampai. Pandu cermat jiwa selamat. Orang cakap 20. Pandang depan. Pandang depan.
Ah. Tak apa, jalan, tekan je. Tekan je. Pergi je. Kat ujung tu ada air pancut. Ni ada dia ni apa? Dia punya tulisan Seremban. Seremban Negeri Sembilan. Dia bayaran dia RM20, 20 minit. Untuk permainan ni lah. Kalau yang lain tak pastilah. Mungkin yang besar ni mahal sikit lah kot. Kita lebih berisi ramai ni. Yang ada anak ni RM20, 20 minit. Dia tengok depan. Kalau ada, kanan sikit. Okey, ikut lain putih. Okey. Ada ikut lain putih. Tengok orang. Agak berpeluh. Okey, kanan. Okey. Kanan. Okey, pandai. Betul-betul santai ni. Ya. Aduh. Betul-betul dia ikut lain putih. Aduh. Tak apalah. Janji seronok. Berpeluh dia ni ikut belakang kan. Ujung. Sini. Terus. Okey, terus. Ikut lain putih. Pandai. Okey. Dah selesai 20 minit. Accident. Accident. Aduh. Berpeluh 20 minit. Pusing. Dah. Okay, kita parking. Okey. Dah habis. Berpeluh-peluh mengikut belakang 20 minit. Cuma agak bahaya lah. Sebab laju lah. Dia tempat sempit. Budak-budak buat tak ada pemantauan, dia macam laju. Itulah agak bahaya sikit lah. Tapi tak apa. Kena lebih pemantauan ibu bapa lah. Buat nak harap pada manajemen jaga ni tak sempat juga buat ramai. Harap ibu bapa tolong pantau lah. Sebab bahaya, takut ada kejadian yang tak diingini berlaku. Kita nak santai-santai, nak seronok, kan jadi apa-apa kan susah. Okeylah, kita nak balik dulu. Dah selesai semua. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.